Okay, hola guys. Untuk video kali ni aku nak review ini Beyblade Flame Brand UX01 Drain Buster. Jadi sebelum tu maaf sangat-sangat sebab aku dah lama sangat tak post, dah 2 bulan rasanya sejak pada post yang terakhir aku. Dan sebabnya adalah entahlah, aku pun tak tahu, aku pun macam malas sikit nak buat video, aku tak tahu kenapa. Jadi untuk video kali ni aku akan review Drain Buster. Jadi ni macam aku cakap tadi, ni brand Flame, bermaksud ni bukan yang original. Jadi kat depan ni boleh nampak ada Drain Buster, iaitu Beyblade X yang menggunakan sistem UX. Jadi kat sini dia ada tunjuk konten dia, ada satu Beyblade dan satu launcher. Jadi kat depan ni dia tulis Drain Buster 160A. Jadi kat belakang ada tunjuk lagi banyak information dia. Jadi sini ada tunjuk 3 Beyblade UX. Lepas tu sini ada informasi lah pasal dia punya bahagian-bahagian dia. Jadi tanpa membuang masa, jom kita buka. Wow. Jadi sebelum kita review ni, aku akan tengok launcher dia dulu. Jadi ni adalah launcher dia. Jadi boleh nampak ni dia tulis Winder Launcher. Jadi ni launcher yang gunakan macam ni lah, plastik gear ni. Dia ada macam gigi gear ni. Jadi ni macam biasa ni launcher dia. Aku dah ada launcher ni daripada apa ni, Beyblade X Fake yang sebelum ni preview. Dan satu benda yang agak mengejutkan adalah dia punya yang penarik ni, dia punya ripcord ni warna biru. Dan sebenarnya tak silap aku yang original dia warna biru juga. Jadi memang agak mengejutkan lah yang apa ni, Flame brand ni walaupun dia fake, dia bagi ripcord dia warna yang ni. Jadi kita letak tepi. Dan ini dia punya okay, kita buka. Okay. Okay, untuk part pertama, sedap. Rasa dia macam premium pegang. Tak tahu kenapa. Jadi ni adalah dia punya blade, iaitu Drain Buster. Dan macam aku cakap tadi, ni Beyblade X yang gunakan sistem UX, iaitu sistem yang kedua yang kita nampak dalam Beyblade X. Jadi sistem UX ni dia beza dengan sistem yang biasa. Boleh nampak ni kan dia macam besi kan, yang 3 bahagian ni. Jadi yang ni dia sebenarnya plastik. Jadi mungkin antara sebabnya untuk fokuskan kebanyakan berat dia iaitu dalam besi dia dekat bahagian luar. Jadi ini meningkatkan stamina lah. Jadi ni boleh nampak Drain Buster dan tengah ada dia punya naga ni macam keluarkan api kan. Dan bentuk dia memang agak sama juga dengan Excalibur. Kalau korang tak tahu, Excalibur tu dia Beyblade pada siri Beyblade Burst lah. Jadi dalam nama dia pun ada Buster. Dan itu mungkin satu reference kepada Buster Excalibur yang keluar dalam Beyblade Burst Turbo. Jadi agak menarik juga. Bukan saja dia berbentuk macam Excalibur, tapi nama pun mungkin dia ambil inspirasi daripada Excalibur. Jadi ni boleh nampak lah, dia ada satu contact point, main contact point lah. Okay, jadi kita pusing belakang. Dan ini adalah rupa dia. Jadi rupa dia sebenarnya sama dengan ni, aku punya Hell's Hammer belakang dia. Sebab dia lah dia guna sistem UX. Dan belakang dia memang macam ini. Jadi dah siap untuk dia punya blade. Seterusnya ada ratchet dia, iaitu 160. Dan ini aku rasa aku dah cakap banyak kali dah dalam video-video sebelum ni, iaitu satu ni bermaksud yang itulah berapa banyak tempat main lah, yang main contact point. Jadi ni boleh nampak yang paling menonjol kat sini adalah bahagian ni. Ada satu bahagian je yang paling menonjol. Jadi sebab tu dia letak satu. Dan 60 pula bermaksud dia tinggi 60mm. Jadi ni masuk akal juga diorang buat ratchet ada satu kontak utama untuk apabila ni lah, untuk dia sama sebaris dengan ni lah, bahagian ni dekat Drain Buster. Jadi agak menarik juga. Dia macam Excalibur juga sekali lagi, di mana game Excalibur bila disc dia bergerak 2 kali, dia akan itulah, katanya attack dia akan jadi lagi kuat. Jadi ni ratchet dia boleh nampak
warna biru dekat bahagian luar biru gelap, dan bahagian dalam pula biru cerah. Dan akhir sekali adalah dia punya bead, iaitu Accel. Dan Accel ni dia sebenarnya agak sama dengan ni bead flat. Tengok ni bead flat aku ni dah memang ni lah, macam dah teruk sikit sebab aku dah banyak guna. Tapi ini dia lebih kurang sama, tapi yang bezanya adalah dia lagi dibesarkan lah dia punya surface dia, dan juga dia lagi banyak gigi gear dia, tak macam beat yang biasa, iaitu aku rasa dalam 16 gear kot, aku pun tak ingat. Yang ni dia ada dalam berapa aku dah lupa, tapi dia lagi banyak gear daripada yang ni. Jadi kita dah siap review semua bahagian dia. Jadi seterusnya aku akan pasang. Let's go. Jadi macam biasa, masukkan ratchet dia, samakan bentuk yang putih ni dengan yang ni. Jadi masukkan, tekan ke dalam, lepas tu pusing, dan akhir sekali masukkan bead dia. Jadi ini dia final product dia, iaitu Drain Buster 160 Accel. Okay, jadi jom kita test speed. Okay, sebelum tu aku nak test dulu dia punya ni launcher. Jadi tadi aku terlupa nak test, jadi kita test dengan Wizard Arrow dulu. Jadi 3, 2, 1, ayo. Tekan. Okay. Wizard Arrow okay juga, dia pusing, tapi macam ada feeling tak best lah pasal launcher ni. Aku tak tahu kenapa, macam tak smooth. Aku pun tak tahu kenapa, tapi apa-apalah pasal tu. Seterusnya jom kita test launch Drain Buster pula. 3, 2, 1. Okay, dia laju juga. Tengok. Okay, dia dah slow down. Okay, dia dah mula habis stamina. Dia duduk kat tengah. Oh. Okay, jadi dia laju, tapi masalahnya dia stamina dia memang kurang lah. Okay, dia dah mula nak slow tu. Okay, dia dah habis stamina. Okay, jadi seterusnya aku akan test pula dengan Beyblade aku. Jadi aku rasa mungkin pertama aku akan guna Unicorn Sting. Jadi 3, 2, 1, ayo. Hancurkan. Ayo hancurkan. Oh, yo. Okay. Uish. Kuat dia langgar. Uish. Okay, jadi Drain Buster menang perlawanan pertama. Okay, jadi seterusnya aku akan test dengan ni Wizard Arrow pula. 3, 2, 1, ayo. Hancurkan. Oh, alamak. Come on, masuklah. 3, 2, 1, ayo hancurkan. Okay. Wish. Wih, gila seram attack dia. Kuat juga. Okay, aku akan test lagi sekali. Aku letak Beyblade aku dah sedia dekat dua-dua launcher, sebab tadi macam tak adil lah. Aku lancarkan Drain Buster ni memang lambat. Jadi 3, 2, 1, ayo. Tekan. Uish. Yo. Wish, kuat gila dia attack. Kau tengok sampai dinding cupboard murahan, by the way. Okay, tapi sampai ternaik ke atas. Wish, kuat gila. Okay, sekejap. Kita test dengan ni pula, Night Shield. 3, 2, 1, ayo. Hancurkan. Ayo hancurkan. Yo. Uish. Wih, tapi tu lah, dia tak banyak stamina. Oh, Drain Buster kalah sebab tu lah, dia tak banyak stamina. Sebab nama pun jenis attack, dia tak fokus kat stamina. Dan Night Shield ni pula dia jenis pertahanan lah. Dia memang dicipta untuk tahan serangan. Jadi seterusnya aku akan test guna Hell's Hammer. Okay, 3, 2, 1, ayo. Hancurkan. Ayo hancurkan. Alamak, slow pula aku launch. Okay, memang kalah sebab aku lancarkan terslow sangat Drain Buster. Okay, come on. Aduh, habis stamina. Wih, tapi attack dia kuat juga. Oh, okay, sekejap. Okay, ni last terakhir. Aku rasa aku akan guna ni Persist Dark. Jadi 3, 2, 1, ayo. Hancurkan. Ayo hancurkan. Oh.
Uish, okay, power juga dia punya attack ni. Okay, jadi itu saja untuk video kali ni. Dan sebelum tu, jangan lupa juga untuk check channel aku yang lain, iaitu Loris Gaming dan LOL Animations. Jadi itu saja untuk video kali ni. Kalau korang suka, boleh bagi like, boleh tekan butang subscribe tu, dan tekan ke loceng kalau korang nak tahu bila aku post lagi. Jadi itu saja.